Topik yang akan kita belajar hari ini adalah tentang kerajaan Turki Osmaniyah dan perkembangan idea pan-Islamisme dalam masyarakat Melayu sehingga awal abad ke-20. Sebelum tu untuk makluman pelajar, kerajaan Turki Osmaniyah merupakan sebuah kerajaan yang berasal daripada Turki. Kat mana Turki ni? Turki adalah sebuah negara yang terletak kat mana? Turki sekarang berada di wilayah apa? Rantau mana? Siapa boleh bagi tahu saya? Pernah dengar Turki? Kat mana Turki? Ha. Ada pelajar yang boleh maklumkan? Ni saya tengok kat sini ada. Kat mana Hamzi? Turki kat mana? Saya tengok Hamzi. Turki dekat mana Hamzi? Eropah. Eropah. Okey, adalah, betul lah. Satu segi Istanbul tu di Eropah. Tapi majoriti tanah Turki itu berada di wilayah Asia, iaitu lebih tepat dipanggil Asia dan Eropah. Anatolia. Kan Anatolia ni adalah satu kawasan berada di sempadan Eropah dan Asia, iaitu di kawasan Asia, benua Asia, kan? Itu. Jadi penting untuk pelajar tahu di mana kerajaan Turki Osmaniyah dan apa kaitan Turki Osmaniyah dengan alam Melayu, sejauh mana pengaruh Turki Osmaniyah memberi kesan kepada pemikiran politik dan kesedaran politik orang Melayu. Ini yang paling penting untuk pelajar faham. Sebab dalam konteks masyarakat Melayu, mereka sudah memahami tentang dalam sistem politik orang Melayu ada apa yang dipanggil sebagai sistem politik yang sudah difahami, iaitu berkenaan dengan dalam masyarakat Melayu ada sistem beraja, raja sebagai ketua. Tetapi dalam konteks yang lebih luas, orang Melayu memahami bahawa jauh di sana di Timur Tengah ada sebuah kerajaan yang berfungsi sebagai khalifah yang mempunyai politik yang lebih matang, kan, dari satu segilah. Jadi itu memberi, yang penting dalam topik ini adalah pelajar faham bagaimana orang Melayu mula memahami tentang kerajaan Turki Osmaniyah, dan yang penting juga adalah pelajar memahami berkenaan dengan bagaimana pengaruh Turki ini berkembang dan bagaimana pengaruh daripada kalau kita lihat di sini bagaimana pengaruh daripada Turki ini telah memberikan kesedaran politik. Selama ini orang Melayu memahami politik itu dalam konteks hormat pada raja-raja sahaja. Tetapi sejak daripada akhir abad ke-19, orang Melayu mula memahami bahawa sistem politik itu bukan hanya dalam lingkungan istana, tetapi dalam lingkungan yang lebih besar, ada jauh di Timur Tengah sebuah kerajaan yang besar yang ada pengaruh yang telah memberikan idea bahawa mereka boleh berharap kepada kerajaan ini untuk mendapatkan bantuan ketenteraan ataupun dokongan politik. Ini yang paling penting. Dan kerajaan yang kita belajar hari ini adalah kerajaan Turki Osmaniyah. Kenapa namanya Osmaniyah? Kerana pengasasnya bernama Osman. Daripada nama Osmaniyah itu diperoleh. Dan apa kaitan idea pan-Islamisme dalam perkembangan politik orang Melayu? Idea pan-Islamisme adalah satu idea yang digagaskan oleh Sultan Abdul Hamid II dalam rangka untuk menaikkan semula kedudukan negara Islam yang telah dijajah oleh kuasa luar, kuasa barat. Misalnya di Tunisia ada Perancis, di Mesir ada penjajahan British, di Libya ada Itali dan sebagainya. Jadi kebanyakan negara-negara Timur Tengah pada akhir abad 19 sudah dijajah oleh kuasa barat dan umat Islam berada dalam lingkungan penjajahan. Jadi dalam konteks ini, bagaimana
seorang sultan yang hebat, empayar yang besar, mahu menaikkan semula pengaruhnya dan menaikkan semula kedudukan umat Islam. Masa itulah beliau telah, baginda telah memperkenalkan gagasan Pan-Islamisme, iaitu yang pertama kembali kepada apa intipati Pan-Islamisme ni. Yang pertama adalah kembali kepada ajaran Islam, iaitu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, seruan supaya umat Islam bersatu dalam rangka hendak keluar daripada kepompong penjajahan. Sebab kalau umat Islam tidak bersatu, bagaimana mereka nak keluar daripada penjajahan? Bagaimana mereka sedar? Mereka nak sedar bahawa mereka dijajah. Ini masalah pertama yang telah digerakkan oleh tokoh-tokoh Islam. Mereka nak sedarkan bahawa yang pertama, umat Islam sebenarnya dijajah. Kita tak akan berubah kalau kita tak sedar kita bermasalah. Orang Melayu tak akan keluar daripada kepompong kemunduran kalau mereka tak tahu mereka dijajah. Mereka ingat penjajah itu datang saja-saja. Tidak. Penjajah datang adalah untuk membawa keluar hasil bumi. Jadi kebanyakan orang tak sedar. Mereka ingat penjajah datang ni adalah semata-mata datang nak membawa pembangunan. Mereka lupa penjajah datang adalah untuk mengaut segala hasil bumi dan menguasai kerajaan tersebut. Ini yang ramai orang lupa. Kan? Jadi dalam konteks pelajar sejarah, pelajar jangan terpengaruh dengan dakwah yang dibuat oleh orang-orang luar yang bukan faham sejarah. Mereka melihat British itu datang membawa dengan segala kemajuan. Mereka lupa bahawa British datang itu untuk mengorek hasil bumi dan juga untuk apa? Untuk membolehkan segala perancangan mereka hendak menguasai hasil bumi dan negara itu, wilayah itu dapat dicapai. Itu yang pelajar kena faham. Kita pergi lagi kepada kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey. Ni. Ini adalah peta kerajaan Turki Uthmaniyah. Cuba tengok dalam peta ni. Dalam peta ni, Ottoman Empire adalah sebuah empire yang dalam lingkungan ini pelajar boleh nampak yang berwarna merah dan berwarna hijau ini adalah lingkungan kerajaan Turki Uthmaniyah. Dan dalam konteks yang lebih tepat, inilah negara Turki yang ada pada hari ini, yang saya circlekan ini, inilah sebenarnya negara Turki yang moden pada hari ini, sejak daripada 1923. Yang berwarna hijau ini adalah tanah jajahan Turki Uthmaniyah ketika zaman pemerintahan Sultan Abdul Hamid yang kedua, sultan yang paling lama memerintah dalam era kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. Hebat Sultan Abdul Hamid II bukan kerana sebarang peluasan kuasa, tidak, tetapi baginda berjaya memanjangkan tempoh pemerintahan dalam keadaan negara Turki sudah berada pada zaman kelemahan. Dan yang berwarna merah ini pelajar adalah tanah jajahan Turki yang telah bebas ataupun telah keluar daripada pengaruh Turki sejak daripada abad yang ke-17 sehinggalah pada tahun 1878. Misalnya pelajar nampak di sini, ini adalah kawasan Eropah Timur. Kawasan seperti Hungary, Bosnia, Herzegovina, kawasan dipanggil Balkan. Ketika zaman Sultan Sulaiman, Empayar Turki Uthmaniyah menghampiri Austria di sini. Tetapi pada tahun 1529, berlaku satu perang yang cukup luar biasa dengan cuaca sejuk yang melampau. Tentera Turki yang sudah berperang bertahun-tahun tidak pulang berjumpa keluarga dan emosi mereka dah lemah. Semangat dah lemah. Menyebabkan mereka tak mampu lagi mara ke utara, dan diramalkan dalam banyak tulisan, jika tentera Turki dalam ketika serangan terhadap Austria pada tahun 1529, sekiranya tentera Turki berjaya mengalahkan tentera-tentera Austria dan sebagainya, ketika ini kerajaan Habsburg, kerajaan Augsburg, ini adalah kerajaan-kerajaan hebat pada abad yang ke-16, kerajaan yang membentuk apa dipanggil sebagai Bavaria. Bavaria ini adalah nama lama bagi Jerman. Jerman itu sebuah empayar besar yang ada raja dan ada negeri-negeri yang besar. Tetapi buat pertama kali pelajar, yang menarik ketika zaman ini adalah negara-negara Eropah ini sebenarnya mereka tak pernah bersatu. Mereka saling berperang. Tetapi ketika berdepan dengan ancaman kerajaan Turki Uthmaniyah, buat pertama kali kerajaan ini telah bersatu. Ini yang agak istimewa. Yang menunjukkan tentera-tentera bukan Islam ini memang mereka sentiasa bimbang dengan pengaruh Islam.
Walhal sebelum ini mereka adalah pihak yang berperang. Tetapi dalam menghalang kemarahan Turki Osmaniyah, mereka telah bersatu padu dan mereka berjaya mengelakkan tentera Turki daripada mara ke utara. Jika ditakdirkan tentera Turki boleh menang dalam perang ini, diandaikan dalam banyak tulisan, sudah pasti Islam ini akan tersebar sampai ke utara. Ini adalah kawasan Jerman. Ini adalah kawasan negara-negara dipanggil sebagai Skandinavia, Norway, negara-negara Finland dan sebagainya. Ini adalah negara kalau lihat di sini adalah negara Belanda, ni Spanyol, ni adalah UK, Perancis. Perancis di sini. Perancis di sini ini adalah negara UK, United Kingdom. Ini adalah Spanyol dan Portugal, ni Itali. Tak mustahil Islam itu akan tersebar ke seluruh Eropah dan umat Islam akan banyak di sana. Dan dalam lingkungan tanah jajahan Turki yang dah hilang ini, kita boleh nampak bahawa pengaruh Islam itu masih ada. Macam negara Bosnia Herzegovina dan sebagainya, Kosovo. Walaupun Kosovo misalnya, majoritinya adalah Kristian pada hari ini, tetapi masih ada orang Islam di Bosnia. Masih ada seni bina Islam, masjid dan sebagainya. Mungkin mereka tidak mengamalkan Islam dalam konteks yang macam kita faham pada hari ini, tetapi mereka merupakan sebuah masyarakat yang ada nilai sejarah. Pengaruh Turki Osmaniyah ni sangat kuat di negara-negara Balkan ini. Ada kesempatan pergilah ke sana. Memang sangat cantik dan berbaloi untuk belajar melawat lah. Okey, ini adalah peta kerajaan Turki Osmaniyah pada tahun 1914, yang mana dalam peta ini menunjukkan wilayah-wilayah asal Turki yang kemudian sudah sama ada mereka ini memberontak dan keluar daripada wilayah Turki Osmaniyah ataupun mereka berjaya membebaskan diri daripada wilayah Turki Osmaniyah. Misalnya di sini, Mesir 1882 dikuasai oleh British, Libya, Itali tahun 1912, Tunisia oleh Perancis, Algeria pun sama, Montenegro 1878, Albania 1913, Greek 1829, Crete 1913, Cyprus 1878, Bosnia 1878, Serbia pun sama, Romania. Ini negara yang bebas daripada Turki Osmaniyah setelah Turki Osmaniyah kalah kepada Empayar Rusia. Jadi konflik antara Rusia dan Turki ini dah lama. Dan impak daripada pengaruh ini dan konflik ini menyebabkan wilayah-wilayah ini kemudian telah keluar dan bebas. Jadi menunjukkan pelajar menjelang abad yang ke-20, menjelang Perang Dunia Pertama, sudah banyak wilayah Turki ini sudah bebas ataupun empayar itu sudah mengecil menjadi negara Turki moden hari ini. Yang tinggal adalah kawasan Anatolia ini. Anatolia ini adalah kawasan tanah jajahan Turki yang berada di tanah Asia, dipanggil Anatolia. Wilayah Turki Osmaniyah ataupun empayar Turki yang berada di kawasan Eropah dipanggil sebagai Rumelia. Kan? Rumelia itu. Dia bukan Adelia. Adelia itu lain. Baik, ini adalah empayar Osmaniyah tahun 1914 ketika ambang Perang Dunia Pertama. Jadi pelajar nampak dalam ni ada satu wilayah dipanggil Kurdish. Kurdish ni adalah satu bangsa yang sebahagiannya menjadi warga negara Turki, tetapi mereka ini ada budaya dan bahasa mereka. Mereka dalam perancangan hendak wujudkan sebuah wilayah Kurdistan ataupun negara orang-orang Kurdish. Tetapi sampai ke hari ini, kerajaan Turki tidak memberikan mandat kepada mereka untuk tubuhkan wilayah ataupun beri kemerdekaan, menyebabkan mereka telah membuat huru-hara termasuklah mengebom banyak wilayah sehingga ke hari ini dalam rangka hendak bebas daripada pengaruh Turki. Ini Mesir, Arab Saudi, Iraq, Syria, Turki. Ini adalah peta ketika itu. Dan cuba pelajar nampak, lihat di sini betapa dekatnya Rusia dengan Turki. Sebab itulah mereka berperang. Kan? Sebab dekatnya pengaruh itu. Baik, kita pergi kepada latar belakang kerajaan Turki Osmaniyah. Saya akan cuba ringkaskan bahagian ini kerana panjang bahagian ini. Latar belakang Turki ini untuk satu kuliah ini memang panjang, lebih. Tapi saya akan cuba ringkaskan. Baik. Kerajaan Turki Osmaniyah, nama Osman itu asalnya dari mana? Ia adalah nama sempena dengan pengasas kerajaan tersebut bernama Osman. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai Daulah Osmaniyah ataupun Kerajaan Osmaniyah. Di barat dipanggil sebagai Ottoman ataupun Osmanli dalam bahasa Turki.
Dan satu ciri penting kerajaan Turki ni, mereka ada gelaran dipanggil sebagai Ghazi. Ghazi ni apa istilahnya? Merupakan satu panggilan kepada pahlawan Turki yang ada semangat Ghazi. Macam Mustafa Kemal Atatürk, Presiden pertama Turki tahun 1923, diberikan gelaran Ghazi. Ghazi ni macam kita perkatakan macam istilah mudahnya macam pahlawan lah. Pahlawan agung negara. Kan? Sempena mengingati kejayaan tentera tersebutlah yang berjaya menguasai wilayah-wilayah yang luas. Dan baik, asal usul orang Turki ni daripada mana? Orang Turki ni kalau lihat kepada asal usul mereka, jalur keturunan mereka ni lebih dekat ataupun berasal daripada kawasan Asia Tengah. Dipanggil sebagai orang Turkmen. Jadi dan mereka juga keturunan daripada Oghuz ini adalah satu cabang bangsa-bangsa asal Turki yang berasal daripada lingkungan Turkmenistan, Azerbaijan dan Afghanistan. Kawasan tu, kawasan Asia Tengah sana, dekat utara. Jadi mereka ini adalah keturunan pahlawan dan juga keturunan orang yang terlibat dalam banyak perang. Dan mereka ni berhijrah. Sebab satu ketika dulu, kawasan ini cuacanya mencabar. Nak cari kawasan yang subur susah. Mereka hidup secara nomad. Nomad ni maksud dia mereka akan berhijrah jika kawasan dia tidak diperlukan lagi. Contohnya, binatang peliharaan mereka perlu sentiasa menggerakkan binatang peliharaan untuk mencari padang ragut yang sesuai. Jadi mereka hidup dalam keadaan ekstrim, biasa berjuang, biasa berjalan sebagainya. Dan rahsia kekuatan orang Turki ni adalah kerana mereka ada baka kuda yang bagus. Kuda yang bagus ini antara kriteria ditetapkan oleh golongan-golongan cerdik pandai, orang golongan ilmuwan. Mereka mengatakan kuda yang bagus yang pertama lasak. Dalam tempoh yang lama, kuda itu boleh bergerak tanpa perlu banyak berhenti. Menunjukkan lasak kuda tu. Yang kedua adalah kuda yang mampu bertenang dalam tempoh perang. Ini juga antara kriteria yang ditetapkan untuk menentukan satu kuda itu satu kuda yang bagus. Macam mana? Iaitu dengan cara kuda itu dilatih. Biasanya kuda itu akan dilatih untuk biasa dengan bunyi-bunyi senjata. Ini kuda yang memang biasa pergi berperang. Sebab tu kalau pelajar tengok, kuda-kuda yang pergi berperang sejak daripada abad pertengahan, abad ke-16, 17, 18, kuda itu dipakaikan dengan baju besi, telinganya ditutup. Kenapa telinga ditutup? Supaya mereka sentiasa tenang dalam keadaan perang. Sebab apa? Kalau kuda tidak bertenang, bayangkan orang tengah berperang, pakai senjata, ada pahlawan yang naik kuda, pergi berperang, dan kuda itu bila dengar senjata bercantum ataupun berbalas senjata besi kan, tong-tong-tong kan. Jadi kuda ni akan tidak terkawal dan dia akan lari dan sebagainya. Kan mengganggu untuk berperang. Jadi kuda ni dilatih untuk biasa dengan bunyi pedang, bunyi senjata dan sebagainya. Jadi sebab itulah bila berperang, kuda-kuda perang ini, mereka tak lari. Kalau tuannya tidak memberikan arahan, kuda tu akan tunggu. Itu kehebatan kuda-kuda lah. Baik, Osman memang pengasas kepada kerajaan Turki sempena namanya, tetapi dia bukanlah orang pertama daripada Turkmenistan yang datang ke kawasan Anatolia. Yang datang pertama adalah ayah dia bernama Ertuğrul. Ertuğrul ni dilaporkan tiba sekitar tahun 1280-an. Kenapa? Sebab ketika itu, di wilayah Turki, sebelum kerajaan Turki Osmaniyah muncul, dia ada kerajaan dipanggil sebagai kerajaan Seljuk. Nampak Seljuk ni? Seljuk ini adalah satu kerajaan juga berasal daripada Asia Tengah sebab kerajaan Seljuk ke Turki ke asal usul mereka memang Asia Tengah, bangsa yang merantau. Jadi kerajaan Seljuk ini ketika itu rajanya bernama Kaykubat. Masa tu dia melawan Empayar Byzantine. Byzantine ni siapa belajar? Byzantine ni, okey, siapa belajar? Siapa boleh bagi tahu saya? Kerajaan Rom apa? Rom ada dua, Rom Barat tahun 30 Masihi jatuh. Itu adalah kerajaan yang pernah dipimpin oleh Augustus Caesar dan sebagainya. Kan? Ini kerajaan Rom apa? Rom Barat, Rom Timur? Ingat Rom kerajaan Timur. Rom Timur, bagus. Kerajaan Byzantine adalah kerajaan Rom Timur. Tahun 30 Masihi, kerajaan Rom Timur berasal daripada, kalau tengok sejarahnya panjang, daripada bangsa Latin.
daripada negara-negara Latin tu berhijrah. Sebab tu awak tengok fizikal orang Rom, orang Itali dengan orang Perancis dan orang-orang Spanyol, mereka ni lain dengan orang Eropah daripada utara, macam orang-orang Jerman, orang-orang England. Mereka berambut perang, mata biru. Tetapi orang-orang Itali, Perancis dan Spanyol, mereka ni bermata coklat, rambut hitam. Sebab mereka ni berasal daripada Latin. Lepas tu dalam bahasa Rom banyak pengaruh Latin. Banyak sangat. Jadi Rom jatuh 30 Masihi. Kemudian warisan daripada kerajaan Rom ini berhijrah daripada utara, berhijrah pergi ke Byzantium di sini. Dan di sinilah mereka menubuhkan satu empayar baru yang menggantikan kerajaan Rom Barat yang jatuh, yang dikenali sebagai kerajaan Rom ataupun kerajaan Rom Timur ataupun Byzantium. Yang mana kehebatan Byzantium ini adalah kota Konstantinopel, yang mana ketika kemuncak kerajaan Byzantium, mereka bina istana, mereka bina kubu kuat di Konstantinopel ini, yang mana ketika itu mereka yakin tak akan ada orang yang boleh jatuhkan kerajaan Byzantium ketika itu. Sebab apa? Mereka buat kubu yang tinggi dan berlapis-lapis. Mustahil orang ada tentera yang boleh pecahkan dan jatuh dan masuk dalam kubu ini. Itu satu. Yang kedua, kalau tengok dalam peta ni, kerajaan Byzantium ni dikelilingi oleh air. Kan? Dikelilingi oleh air. Okey, apa jadi? Kalau dikelilingi oleh air ni, maksud dia ada kemungkinan tentera-tentera ataupun kapal-kapal ni akan serang melalui laut. Jadi, apa strategi yang digunakan oleh Maharaja Byzantium untuk elak serangan daripada pihak musuh? Jadi, rahsianya adalah diletakkan banyak besi-besi tajam di sekeliling kawasan Byzantium ni. Kawasan ni semua diletakkan besi-besi. Sampai ke hari ni ada dalam muzium-muzium dijumpai besi-besi yang besar diletakkan di kawasan apa? Di kawasan sempadan ini untuk elakkan. Kenapa letak besi? Sebab bila letak besi yang besar itu, rantai besi yang besar, mengelakkan kapal-kapal besar daripada lalu. Bila kapal lalu, kena besi itu bocor, karam kapal. Itu strategi digunakan oleh Byzantium. Sebab itulah selama hampir berapa ratus tahun dalam 700-800 tahun kerajaan Empayar Byzantium berkembang, tetapi akhirnya jatuh ketika zaman Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 1453. Kan? Itu adalah latar belakang dia. Jadi Osman I tadi, dia ayahnya bernama Ertugrul. Dia datang ketika itu untuk membantu Raja Kaykubat yang pertama, Raja Seljuk ini ketika itu melawan Empayar Byzantium. Jadi Sultan Kaykubat itu menyatakan kepada ayah kepada Osman, iaitu Ertugrul, bahawa sekiranya Ertugrul berjaya mengalahkan tentera Byzantium yang cuba nak menyerang kerajaan Seljuk, maka Sultan Seljuk akan berikan hadiah. Jadi ditakdirkan Ertugrul berjaya mengalahkan bersama dengan 400 tentera berkuda, mengalahkan tentera Byzantium yang cuba nak kuasai kawasan Anatolia ini. Dan sebagai balasan, Sultan Seljuk bagi satu wilayah yang dipanggil Sogut. Sogut ataupun sekarang ni namanya Eskisehir, untuk menjadi wilayah awal kerajaan Osmaniyah. Dan sebab itulah namanya kemudian ditukar kepada Osman di sini, sempena dengan nama anak kepada Ertugrul, iaitu bernama Osman. Kan? Ini asalnya. Ini adalah asal wilayah Turki Osmaniyah. Cuba pelajar tengok sini. Ini adalah peta yang menunjukkan kerajaan Byzantium, Rom Timur. Byzantium ini dia ada mazhab agama Kristian di sendiri. Maharaja yang terkenal adalah Maharaja Konstantin. Emperor Konstantin yang sangat hebat dari segi empayar dia, besar. Dia ada tentera yang hebat. Dia ada satu empayar yang cukup luar biasa besar ketika itu. Dan kalau pelajar nampak, ini adalah laluan yang digunakan oleh kapal untuk lalu daripada Laut Marmara pergi ke Black Sea. Black Sea ni, Laut Hitam ini bukanlah laut, sebenarnya tasik, tetapi dipanggil sebagai sea. Kan? Kapal nak lalu, di sinilah diletakkan ada kubu dan adanya rantai-rantai besar itu untuk mengelakkan kapal daripada mudah lalu. Jadi itu pertahanan semula jadi yang berjaya mengelakkan empayar Byzantium itu jatuh. Tetapi segala-galanya musnah pada tahun 1453. Apabila Sultan Mehmed ataupun Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menggunakan satu strategi yang tak masuk akal. Kan? Sebab apa?
Dia gunakan strategi yang cukup luar biasa dengan cara dia tahu kerajaan Byzantium ada kubu yang kuat dan di sepanjang laut ini ada rantai yang besar. Jadi dia buat apa? Kapal yang digunakan, kapal perang itu lalu dan dia mengarahkan agar tenteranya mengangkat kapal pada waktu malam melalui Gunung Ganang, kawasan bukit, melintasi kawasan ini sampai ke kubu belah sini. Rupanya kubu belah sini, dia tak kuat sangat. Kapal ni daripada sini diangkat pergi ke sini. Kan? Jadi itu yang menyebabkan, dan orang tanya ada macam-macam teori lah. Tapi yang paling tak terfikir di akal, orang boleh angkat kapal lalu selat. Kan? Daripada sini lalu selat. Kan? Itu strategi yang tak masuk akal yang dibuat dan akhirnya Al-Fatih berjaya menguasai kerajaan Byzantium dan menukar nama Byzantium menukar nama Konstantinopel, ibu negeri kepada kerajaan Rom Timur. Dia ada gereja di sendiri. Tukar Konstantinopel kepada Istanbul ataupun sekarang dipanggil Istanbul. Apa maksud Istanbul? Bandar Islam. Tapi sekarang ni ditukar nama Istanbul. Baik, kita pergi secara ringkas. Sultan Turki ni banyak. Sultan Turki yang paling hebat adalah ada dua sultan. Dalam sejarah Turki ni banyak sultannya, ada 30 lebih, 33. Tapi pelajar saya kira belajar dua sultan ni lah. Cuma saya nak tanya satu kepada pelajar. Ni ada nama, saya nak tanya. Ni ada Fatih ni. Okey, Haris. Ataupun siapa-siapa lah. Saya nak tanya, kenapa serban Sultan Turki ni cukup besar dan juga cukup lebar? Cuba tengok. Ni serban dipakai oleh Sultan Sulaiman. Kenapa cukup tinggi dan cukup berat? Ada pelajar boleh bagi tahu saya? Sebab jadi kekapan dia. Okey. Jadikan kekafan tu satu. Yang kedua adalah, yang pertama adalah sebagai lambang kepada kezuhudan, zuhud. Kan? Dia, Sultan Turki ni sultan yang cukup empayannya besar. Empayannya besar yang merangkumi satu wilayah yang cukup besar. Bahkan ada sultan-sultan yang cukup zuhud. Zuhud ni maksud dia seorang yang cukup sederhana. Kan? Dan yang kedua tadi, betul disebabkan oleh kerana awal-awal dulu sultan-sultan Turki ni memang tradisi mereka memakai serban yang besar kerana serban itulah yang akan jadi apa? Akan jadi kain kafannya. Itu yang terjadi kepada Sultan Bayezid, satu-satunya sultan yang kalah, yang terbunuh dalam perang. Dalam kerajaan Turki dia ada beberapa orang sultan yang terbunuh. Antaranya adalah Sultan Bayezid, satu-satunya. Dan kisah beliau, baginda sangat tragis. Apabila baginda meninggal dalam perang, apa yang jadi ialah tenteranya cuba nak kafankan dia menggunakan serban dia. Dan tenteranya bila lihat serban yang digunakan itu untuk kafankan sultan tak cukup panjang, nampak kaki kan. Jadi tenteranya menangis yang menyatakan, engkau adalah seorang sultan yang hebat, yang mana wilayah taklukan engkau ni meliputi 1/3 dunia. Wilayah Eropah, wilayah Asia dan juga wilayah Afrika. Tetapi ditakdirkan engkau meninggal dalam keadaan yang cukup zuhud. Kan? Ada tenteranya yang menangis. Jadi ini gambaran. Begitulah gambaran seorang sultan yang hebat. Dan ini rahsia yang membolehkan kerajaan Turki menjadi empayar yang hebat kerana sultan yang memimpin perang dan sultan yang di depan, bukan sultan di belakang. Sultan berada di depan sekali. Ini memberi isyarat kepada tentera-tentera di belakang bahawa sultan seorang yang berani. Dia di depan sekali, bukan belakang. Ini berbeza dengan strategi perang dalam beberapa keadaan, yang mana kadang-kadang tentera itu berada di belakang. Dia arahkan tentera serang saja tetapi bukan dia di depan. Jadi apabila sultan di depan, sebenarnya terdedah kepada bahaya musuh. Musuh boleh gunakan busur ataupun panah kan, dan sebagainya. Tapi ini menunjukkan satu motivasi kepada tentera Turki bahawa kalau seorang sultan boleh berada depan dan berani, apatah lagi kami yang lain-lain ni tentera, kena lagi berani pada sultan. Itu rahsia yang bolehkan
Turki menjadi sebuah empayar hebat pada zaman awal. Tetapi ini berubah pada pertengahan abad ke-16. Apabila ramai anak-anak sultan ni tidak didedahkan dalam perang. Mereka ni dikurung dalam satu institusi dipanggil sebagai hurem. Hurem ni adalah harem ataupun hurem ni adalah istilah yang dalam bahasa Arab haram lah. Haram ni adalah haram kepada orang luar. Satu institusi dalam istana yang mana ketua harem tu adalah ibu kepada sultan, permaisuri lah. Kan? Permaisuri sultan yang dulu, bila anak laki dia menjadi sultan, maka ibu sultan itu akan jadi ketua kepada harem itu. Jadi dalam harem itu dia ada banyak gundik dan juga ramai isteri sultan, anak-anak sultan semua di sana. Saya nak jelaskan juga satu penjelasan kepada pelajar. Ada yang bukan non-Muslim mungkin akan tanya, dalam Islam kan 4 orang sultan saja boleh kahwin, tetapi yang lain tu siapa? Gundik boleh ramai ke? Dalam Islam tak pernah ada konsep gundik. Yang ada ketika itu adalah hamba-hamba yang ditawan. Dalam Islam, hamba wanita tak ada had. 100-200 orang pun selagi hamba, maka kategorinya hamba dan dia tak ada masalah. Ramai pun tak apa, tak ada masalah. Jadi yang menjadi gundik itu sebenarnya adalah hamba-hamba yang ditawan. Dan ada gundik ini yang telah diberikan kemerdekaan dan menjadi orang biasa. Dan pelajar juga jangan salah faham. Institusi hamba itu bukan diwujudkan oleh orang Islam. Hamba itu telah diwujudkan zaman pertengahan lagi dan lebih awal oleh semua bangsa di dunia ketika itu, hampir semua, termasuklah di Eropah. Ada hamba. Sebab itu dalam Islam ada konsep hamba, tetapi dalam Islam banyak keadaan. Islam cuba nak hapuskan hamba, cuma kitab hamba tidak dikeluarkan. Kita tak tahu akan datang. Tiba-tiba hamba diperkenalkan. Kalau kitab hamba tu, tentang hamba dalam kitab fiqh itu dikeluarkan, maka apa hukum berkaitan hamba? Dah tak ada. Sebab itu dikekalkan dalam kitab-kitab fiqh. Tetapi dalam konteks hamba dan Islam, sebenarnya Islam sangat menggalakkan supaya umat Islam membebaskan hamba. Buktinya apa? Banyaklah. Hukuman-hukuman yang diberikan itu antaranya kena bebaskan hamba. Jadi menunjukkan Islam tidak pernah menggalakkan, tetapi kerana keterpaksaan, amalan zaman itu terpaksa menerima amalan hamba. Jadi ini yang pelajar kena faham tentang institusi hurem yang ada. Dan satu ketika dulu, bila seorang putera raja berumur 18 tahun, maka putera ini akan dilatih sebagai gubernur wilayah. Maka putera raja itu akan dihantar menjadi gubernur wilayah bersama dengan ibu kepada putera tadi. Maksudnya ibu kepada putera itu akan mengiringi anaknya menjadi gubernur wilayah sebagai latihan sebelum dipilih menjadi sultan. Jadi bakal sultan sudah ada kemahiran untuk memimpin. Kan, ini yang paling penting kan. Tapi kemudian menjelang abad ke-16, amalan ini tidak diteruskan. Apa masalahnya? Impaknya adalah bakal-bakal sultan ini tidak dilatih dalam peperangan. Mereka tidak dilatih sebagai gubernur wilayah. Mereka tak tahu pentadbiran. Dan ini menyumbang kepada kelemahan kerajaan. Macam mana seorang sultan takut nak pergi perang? Tak boleh. Zaman dulu hebatnya Uthmaniyah kerana keberanian sultan itu. Kan? Dan dua seorang sultan yang hebat, iaitu yang pertama Mehmed Al-Fatih dan yang kedua adalah Sultan Sulaiman, The Magnificent. Sultan Sulaiman ni dia ada satu drama dulu, tak ingat dalam beberapa tahun lepas. Mungkin pelajar pernah tengok cerita The Magnificent Century yang berkenaan dengan Sultan Sulaiman, isterinya Roxelana yang sangat berkuasa. Dalam sejarah Turki Uthmaniyah, inilah sultan yang hebat dan juga di belakangnya ada seorang permaisuri yang cukup luar biasa, yang cukup kuat pengaruhnya kepada sultan. Jadi sebalik hebatnya seorang sultan tu ada isterinya yang sangat-sangat membantulah kan, dari segi memberikan pandangan dan sebagainya. Tetapi kisah Roxelana ni panjang lah. Kalau tengok cerita Magnificent Century tu macam tambah-tambah banyak, tetapi Roxelana ni dia asalnya adalah seorang gundik biasa daripada Caucasus. Caucasus ni adalah kawasan Russia. Dan kemudian ditawan dan naik pangkat sebagai seorang isteri sultan yang sangat berkuasa dalam sejarah. Zaman Sultan Sulaiman lah berlakunya peluasan kuasa yang luar biasa. Sultan Mehmed yang kedua seperti disebut, hebatnya adalah kerana menguasai Konstantinopel. Yang mana strategi yang beliau gunakan menyebabkan akhirnya apa disebut dalam Quran tu Ghulibatir Rum. Rom dikalahkan. Rom yang dimasukkan itu bukan Rom Timur tetapi Rom Barat.
sorry, bukan Rom Barat tapi Rom Timur, iaitu adalah Byzantine, kan, dikalahkan. Dan selain itu, Sultan Mehmed yang kedua juga menguasai Serbia, Laut Arab, Laut Mediterranean, Laut Merah iaitu Karaman, dan terlibat dalam beberapa perang. Dan tahun 1475 terlibat dalam perang Crimea melawan Rusia. Kan? Rusia cuba meluaskan pengaruh dia. Tetapi ramai lupa Sultan Muhammad Al-Fatih juga sebenarnya terlibat memperkenalkan apa dipanggil sebagai sistem pembunuhan keluarga. Kan? Ini ramai tak tahu. Di sebalik hebatnya Osmaniyah, mereka ada satu strategi yang mana mereka gunakan untuk memanjangkan tempoh pemerintahan kerajaan Turki. Tetapi impaknya adalah mereka buat satu amalan membunuh ahli keluarga. Favorite ni macam satu amalan, dia sebenarnya bukan kerajaan Turki yang perkenalkan. Amalan ini diperkenalkan sejak daripada oleh kerajaan Umayyah di Spanyol, oleh kerajaan Byzantine pun ada, iaitu membunuh ahli keluarga. Seorang sultan yang naik sebagai sultan, dia akan membunuh semua ahli keluarga dia yang lelaki. Tak kira saudara pakcik ke, sepupu ke. Kenapa? Sebab bila dia tak bunuh, dia akan jadi, dalam sejarah Turki dia pernah berlaku satu tempoh dalam 20 tahun, yang mana perang saudara berlaku, tak ada pemerintah yang sah. Adik-beradik berebut takhta. Jadi ini menyumbang kepada kelemahan kerajaan. Jadi Sultan Mehmed telah buat keputusan nak ikut apa diamalkan oleh kerajaan Byzantine dengan cara membunuh ahli keluarga lelaki. Biasa seorang sultan yang naik, esoknya pelajar akan ada kisah tiba-tiba keranda satu-satu keluar, satu-satu. Yang paling dahsyat adalah zaman Sultan Ahmed yang pertama. Pelajar bayangkan ada 19 ahli keluarga lelaki yang dibunuh. Kenapa dibunuh? Itu sisi gelap kerajaan Osmaniyah yang ramai tak tahu. Sebab itu cara mereka nak pastikan satu keturunan Osman itu kekal sampai tahun 1924. Kan? Dalam tempoh 600 tahun, jarang dalam sejarah dinasti ni satu keluarga boleh perintah lebih 500 tahun. Tapi kerajaan Osmaniyah daripada tahun 1299 sampai tahun 1924, satu keturunan. Ini hebatnya Osmaniyah. Dan di sebalik tu orang tak tahu. Mereka amalkan sistem ini. Kan? Yang menyebabkan sebenarnya menjadi masalah kepada beberapa orang. Ada seorang sultan Ibrahim misalnya, jadi gila sebab apa? Ada sultan yang dalam sejarahnya menjadi gila sebab apa? Sultan ni gila kerana memikirkan bila aku akan dibunuh. Sebab dia risau bila naik kaum kerabatnya ataupun pakcik dia naik sultan, maka dia pun akan dibunuh. Itu sampai jadi gila tu. Sultan Ibrahim tu sempat memerintah beberapa bulan saja. Kan, Sultan Murad yang kelima pun sama, gila. Sebab apa? Mereka berdepan tekanan hebat. Jadi kalau pelajar menyatakan jadi sultan ataupun jadi isteri sultan permaisuri seronok, tidak. Dalam sejarah menunjukkan jawatan ni impaknya sangat besar, dan tak silap mereka juga boleh dilucutkan jawatan. Ada sultan yang dipecat kerana dianggap tidak lagi fit ataupun tidak lagi layak memerintah. Macam Sultan Ibrahim tadilah. Kan? Ada orang nampak dia bercakap sorang-sorang, cakap dengan pokok, cakap dengan binatang. Kan? Jadi nampaklah bila rakyat tengok, rakyat akan tak hormat pada sultan. Jadi apa yang berlaku adalah Syekhul Islam ataupun mufti telah buat satu pengumuman yang mengisytiharkan bahawa seorang sultan ni tidak lagi layak memerintah dan dipecat. Banyak dalam Turki, sejarah Turki ni sultan dipecat. Menunjukkan sultan pun tak ada kuasa. Ada pakatan luar yang kuat untuk menjatuhkan sultan, jatuhlah dia. Kan? Sultan Sulaiman, disambung lagi, adalah sultan yang berjaya meluaskan pengaruh Turki sampai ke Eropah. 1521 Belgrade, Pulau Rhodes, Hungary. Ni saya kata 1529 ni. Terlibat dalam Siege of Vienna tapi gagal. Kan, kerana cuaca buruk dan sebagainya. Dan di bahagian Iran, di bahagian timur, dia juga menguasai Tabriz dan Baghdad. Ini kehebatan Sultan Sulaiman. Okey, kita pergi lagi kepada Sultan Abdul Hamid yang kedua. Dalam topik perbincangan hari ini adalah kita akan belajar Sultan Abdul Hamid yang kedua. Siapa Sultan Abdul Hamid ni pelajar? Sultan Abdul Hamid ni adalah seorang sultan yang hebatnya bukan kerana dia memerintah zaman baginda
Bukanlah zaman yang ada banyak sumbangan besar. Empayar tak luas pun, tetapi hilang banyak. Zaman dia lah. Tapi kalau ada yang bertanya, apa? So, apa bukti baginda Sultan yang hebat? Sultan hebat adalah kerana ketika baginda memerintah, baginda berjaya memanjangkan tempoh pemerintahan dalam keadaan negara Turki sudah mengalami tekanan yang hebat. Jadi ini juga boleh dikatakan satu pencapaian lah. Dan Sultan Abdul Hamid ni, Sultan yang telah perkenalkan pan-Islamisme dan dia sangat dekat dengan orang Melayu. Sultan Turki yang ke-34 dan memerintah selama 30 tahun dan sejak kecil dia seorang sultan yang sangat suka merantau. Jadi dan Sultan Abdul Hamid ni kalau tengok sejarah biografi dia, dia bukanlah seorang yang Islamik. Ke zaman mudanya seorang putera sultan, biasa hidup mewah apa semua biasa, tetapi ditakdirkan ketika dia jadi sultan, dia menjadi seorang sultan yang sangat konservatif. Sedangkan sebelum ni seorang liberal. Bahkan ada tulisan menyatakan sebelum Abdul Hamid yang kedua diangkat menjadi sultan, masih seorang putera raja, baginda telah didatangi oleh Midhat Pasha, orang yang bertanggungjawab memperkenalkan Perlembagaan Osmaniyah, memberi tawaran kepada putera Abdul Hamid, kami boleh menyokong kamu sebagai bakal sultan dengan syarat kamu endorse ataupun mengesahkan perlembagaan yang mereka nak gubal. Kenapa mereka nak wujudkan perlembagaan? Kerana dalam Empayar Osmaniyah, arahan raja itu dipanggil dikri, arahan. Semua raja. Jadi ini menimbulkan masalah. Mereka nak kawal kuasa pemerintah. Tapi sebenarnya ada satu perkara yang pelajar kena faham. Sebenarnya golongan ini sebenarnya nak jatuhkan sistem khalifah. Tapi mereka gunakan alasan yang berlapik lah. Kan, itu yang mereka nak sebenarnya. Mereka tak nak di bawah pengaruh Empayar Turki Osmaniyah. Baik, kita pergi lagi. Ketika zaman Sultan Abdul Hamid yang kedua, sebenarnya baginda juga menghadapi pelbagai cabaran. Misalnya, Herzegovina 1875, Perlembagaan Osmaniyah diwujudkan, Perang Rusia Osmaniyah. Ini menyebabkan Turki kalah dan terpaksa menandatangani Perjanjian San Stefano yang menyebabkan wilayah-wilayah seperti Bosnia Herzegovina semua itu telah bebas daripada pengaruh Turki dan Cyprus diserahkan kepada British. Baik. 1878 berlaku satu lagi perubahan besar, dah elok melaksanakan perlembagaan tiba-tiba digantung. Kenapa? Sebab Sultan Abdul Hamid menganggap bila kalau sidang parlimen itu tidak digantung, maka akan mengancam kuasanya. Dan zaman baginda juga Turki berhadapan dengan pelbagai masalah. Antaranya hutang. Hutang Turki ni banyak. Macam mana Turki boleh masuk dalam kancah hutang? Dia bermula, Turki ketika tahun 1881 belajar, hutangnya berjumlah 200 juta pound sterling, bukan 200 juta rupiah. Kan? 2 juta rupiah tu pendek je. Kan? Tetapi hutangnya tinggi, 200 juta pound sterling. Kan? Macam mana boleh hutang ni? Kerana ketika itu antaranya adalah kerana hendak membina istana. Turki ni didatangi oleh kuasa barat. Kuasa barat datang, banker datang menyatakan Turki ni istananya buruk, perlukan istana yang baru. Jadi apa berlaku ialah dia buat apa? Dia mengarahkan, Sultan mengarahkan agar dibuat pinjaman untuk buat istana. Itu yang membawa kepada dibuat istana tu. Hutang dengan pihak luar sehingga hutang ni berjumlah 200 juta sterling. Banyak sangat. Ni cara kuasa barat lemahkan kerajaan Islam. Dia buat strategi yang sama kepada kerajaan Turki Osmaniyah, kepada kerajaan Mesir dan beberapa kerajaan lain dengan cara menyebabkan pemerintah masuk dalam kancah hutang. Bila berhutang maka penghutang boleh memberikan apa? Penghutang boleh mengawal kuasa kerajaan. Itu yang berlaku. Kan? Jadi kalau kita lihat di sini, memang nampak pengaruh itu sangat ketika itulah. Okey. Dan satu lagi kalau kita lihat di sini zaman Turki juga berdepan dengan pelbagai cabaran lain, antaranya krisis Tunisia. Zaman Sultan Abdul Hamid, krisis Tunisia, Perancis.
kan, yang menyebabkan perang sosial 1881 dan tahun 1882 British menguasai Mesir. Dan yang paling dahsyat adalah zaman Sultan Abdul Hamid kedua adalah krisis Armenia. Apa masalah dengan krisis Armenia ini? Krisis Armenia ini adalah krisis yang mana masa tu orang Armenia ini adalah orang Kristian. Mereka diganggu oleh tentera Rusia, kan? Tentera Rusia ni dia nak kuasai wilayah Armenia. Dia hasut orang Armenia untuk memberontak melawan Turki Uthmaniyah. Jadi apa berlaku ialah kemudiannya bila kerajaan Turki Uthmaniyah cuba nak memulihkan keadaan, mereka cuba berbincang dengan orang Armenia ini, tapi orang Armenia ini tak mahu mendengar alasan ataupun usaha dilakukan oleh kerajaan Turki ini untuk selesaikan masalah tadi. Mereka memilih untuk memberontak. Jadi mereka memberontak. Dan ini membawa kepada apa? Bila mereka memberontak, maka kerajaan Turki hantarlah tenteranya untuk menyelesaikan pemberontakan, tapi ditakdirkan ada pegawai-pegawainya yang bertindak di luar batas, mengambil jalan dengan cara membunuh. Jadi menyebabkan ketika itu lebih daripada 300,000 orang meninggal antara tahun 1894 sehingga 1896. Dan ini menyebabkan Sultan Abdul Hamid ketika itu, walaupun baginda menyatakan baginda tak tahu yang membunuh tu tentera dia. Baginda tak pernah mengarahkan untuk tentera yang bunuh. Tapi apa berlaku ialah ketika itu terjadi pembunuhan yang menyebabkan 300,000 orang mati lebih kurang, yang menyebabkan Sultan Abdul Hamid digelar Bloody Sultan ataupun Red Sultan kerana membunuh. Walaupun sebenarnya tidak begitu. Dan pernah berlaku cubaan bunuh terhadap baginda. Dan Sultan Abdul Hamid ni tahun 1908 terlibat dalam revolusi Turki Muda. Yang mana Turki Muda ni satu golongan muda Turki yang dihantar belajar di Eropah. Dan kemudian apa berlaku ialah mereka balik, mereka buat pembaharuan. Antaranya mereka tak nak lagi berada di bawah pengaruh Sultan Abdul Hamid, mereka nak memerintah sendiri. Dan golongan Turki Muda ni kemudian menjadi ancaman kepada khalifah yang menyebabkan pada tahun 1908 mereka terlibat dalam pemberontakan untuk mewajibkan Sultan Abdul Hamid perkenalkan semula perlembagaan. Tetapi Sultan Abdul Hamid tahun 1909 telah digulingkan dan digantikan oleh adik dia iaitu Sultan Rashid Effendi, dilantik sebagai Sultan Mehmed yang ke-5 yang memerintah daripada tahun 1909 hingga 1918. Dan baginda Sultan meninggal dunia tahun 1918. Okey, kita pergi kepada definisi Pan-Islamisme. Apa maksud Pan-Islamisme? Pan-Islamisme ini adalah satu istilah yang dalam bahasa Arab yang merujuk kepada konsep apa dipanggil sebagai usaha mengembalikan Islam ke tahap yang sebenar, kepada satu usaha mengembalikan ajaran Islam sebenarlah. Yang mana kadang-kadang istilah ini digunakan merujuk kepada beberapa istilah lain yang menunjukkan maksud yang sama. Iaitu yang pertama Ittihad Al-Islamiyah, Al-Wahdah Islamiyah, Ihya Al-Islam. Tetapi ada dalam kalangan orang barat menyatakan Pan-Islamisme ini sebenarnya satu usaha, satu sikap fanatik umat Islam di bawah kepimpinan orang Turki nak mengembalikan semula pengaruh Turki. Dan KD juga menyatakan Pan-Islamisme ini berpunca daripada penjajahan barat terhadap dunia Islam. Dan buat pertama kali bila istilah Pan-Islamisme ini diperkenalkan, buat pertama kali adalah ketika oleh masa tu oleh Franz von Weber yang telah perkenalkan istilah tadi, yang telah dimulakan oleh Gabriel Chance tahun 1881. Maksud 1870-an, 1881 istilah Pan-Islamisme ini sudah mula digunakan. Okey, kita pergi kepada Jamaluddin Afghani dan perkembangan Pan-Islamisme. Jamaluddin ni seorang tokoh yang tak asing lagi dalam dunia pemikiran. Seorang yang sangat terkenal. Bila sebut Pan-Islamisme, maka nama Jamaluddin ni memang nama yang famous lah, yang terkenal. Latar belakang beliau masih kabur. Kalau tengok nama gelarannya Al-Afghani daripada Afghan lah. Tetapi kajian terkini menunjukkan sebenarnya Al-Afghani ni dia adalah seorang Syiah daripada Iran. Kan? Dan disebabkan itu pemikiran beliau ni kena ditapis lah.
secara umum kan. Tapi beliau hidup ketika zaman umat Islam ketika itu masih diambang penjajahan dan mereka memerlukan seorang pemimpin idealis yang boleh membantu mereka kan. Dan kalau lihat kepada beliau ni kemudian telah terlibat dalam menjadi penasihat kepada pemerintah Afghanistan Dr. Muhammad Khan, dan tahun 1868 dia telah pergi ke Mesir dan dia berjumpa dengan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ni pun latar belakang beliau masih misteri kan, walaupun dia seorang pensyarah di Universiti Al-Azhar, tetapi adalah kisah beliau terlibat dengan Freemason apa semua kan, banyaklah. Kena baca lagi tentang beliau. Okay, Jamaluddin Afghani dia kemudian di akhir hayatnya pernah jumpa dengan Sultan Abdul Hamid yang kedua, dan kebetulan beliau juga selari pemikirannya untuk sebarkan pengaruh itu. Kan, jadi ini membawa kepada Jamaluddin ni berpengaruhlah kemudiannya. Dan dia pernah belajar mengajar di Universiti Al-Azhar dan dia tubuhkan satu parti bernama Hizbul Watani, parti yang awal, dan kemudiannya beliau terkenal Jamaluddin ni kerana idea dia menerbitkan majalah dipanggil sebagai ketika itulah dia terlibat dalam menubuhkan beberapa majalah Al-Urwatul Wuthqa dengan sahabatnya Muhammad Abduh di Perancis. Dan pada masa sama dia juga telah menerbitkan kitab Ar-Ra'ala Ad-Dahriyin, kritikan terhadap materialis kan. Sebab apa? Sebab masalah juga kepada golongan mereka yang disebut materialis ni adalah golongan yang cara pemikirannya agak berbeza kan. Mereka ni menganggap segala-galanya adalah berkaitan dengan material kan. Dan beliau juga pernah pergi ke Perancis dan pernah berbahas dengan seorang pemikir zaman itu iaitu Joseph Renan, dan tahun 1884 ni dia telah terbitkan Al-Urwatul Wuthqa di Perancis bersama dengan Abduh kan. Ini latar belakang dia lah. Dah pernah menjadi penasihat Iran, Nasruddin Shah pernah terlibat dalam boikot tembakau, dan pada masa sama beliau juga terlibat dalam telah pernah dijemput oleh Sultan Abdul Hamid untuk pergi ke Istanbul berbincang tentang pemikiran beliau. Dan ini membawa kepada beliau ni kemudian setahun kemudian 1897 ni dijumpai meninggal dan disyaki diracun lah kan. Dan beliau kemudian telah menjadi tokoh yang hebat lah sebenarnya. Pengikut terkenal beliau adalah Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Okay, peranan Afghani dalam penyebaran idea Pan-Islamisme ni, apa peranan dia? Yang pertama, dia menerbitkan majalah Al-Urwatul Wuthqa. Yang kedua, berjumpa dengan Sultan Abdul Hamid. Yang kedua, yang ketiga, menggerakkan rancangan Pan-Islamisme dengan cara apa? Menghantar wakil ke seluruh dunia Islam, mewujudkan pusat Pan-Islamisme ni di seluruh dunia Islam, di Tunisia, Shanghai dan juga Jawa dan Singapura, dan menyebarkan Islam ke timur iaitu ke Jepun kan. Ini dalam rangka tahun 1888 kapal Etoro ni telah melawat Jepun lah ketika itu. Dalam masa itulah telah disebarkan. Baik, kita pergi pada pelbagai idea Islah di Tanah Melayu. Islah ni maksud dia apa? Kembali kepada ajaran Islam sebenar. Dalam konteks di Tanah Melayu, mereka ini adalah golongan yang terpengaruh dengan pemikiran Jamaluddin Afghani dan Muhammad Abduh. Dan tokoh Islah yang tak asing lagi adalah Syekh Tahir Jalaluddin, pengarang Al-Imam dan beberapa majalah lain, Syekh Al-Hadi dan Syekh Haji Abbas Muhammad Taha. Tiga orang ni adalah tokoh yang telah menerbitkan Akhbar Al-Imam kan, yang dianggap sebagai Al-Imam ni hebatnya kenapa? Sebab Al-Imam menyeru kepada umat Islam kembali kepada ajaran Islam sebenar lah. Nah ini Dan pada masa sama telah diterbitkan majalah Al-Imam yang dianggap sebagai pencetus kepada kesedaran politik orang Melayu. Melayu mula faham dalam konteks politik ni apabila Al-Imam diterbitkan. Dan bagaimana kisah penerbitan Al-Imam ni bukanlah satu usaha yang mudah. Pernah berdepan macam-macam masalah. Tapi mereka kekal relevan lah. Ini gambar Syekh Al-Hadi di Jerutung Road, Penang. Okey, kita pergi lagi pada penyebaran Pan-Islamisme di alam Melayu. Macam mana Pan-Islamisme ni boleh tersebar ke alam Melayu? Jadi, dan sebenarnya
ini berkait dengan peranan beberapa pihak. Antaranya adalah peranan keturunan Arab iaitu Syed Muhammad Assagaf. Siapa Syed Muhammad Assagaf ni? Beliau ni adalah seorang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Sultan Abu Bakar. Dan kerana hubungan baik adalah Sultan Abu Bakar telah berpeluang untuk pergi ke Istanbul dan menjalinkan hubungan dengan Sultan ketika itu. Dan kalau kita lihat di sini, memang ada peranan dimainkan oleh keluarga Assagaf ini, Sultan Arab lah terutamanya, Syed Muhammad Assagaf ni dalam menghubungkan Sultan Abu Bakar ni dengan Turki. Ini boleh dikaitkan dengan peranan Assagaf ni yang memulakan usaha menemukan Sultan Abu Bakar dengan Sultan Turki iaitu pada tahun 1879. Kan? Dia bermula apabila pada tahun 1879 maka ketika Abu Bakar bersama dengan Syed Muhammad Assagaf pergi ke Istanbul, maka ketika itu Sultan Abu Bakar telah dihadiahkan dengan seorang gundik bernama Rogayah Hanum. Kan? Rogayah Hanum ini seorang keturunan Kirgisian dan ditangkaplah kemudian telah dibebaskan. Kan? Dan menarik tentang Rogayah Hanum ni, setelah dia balik bersama dengan, dihadiahkan oleh Sultan Abdul Hamid yang kedua, Rogayah Hanum ni kepada Abu Bakar dan juga Syed Muhammad Assagaf. Dan ditakdirkan apabila Rogayah Hanum ni balik, maka dia telah dikahwinkan dengan Tunku Abdul Majid iaitu adik daripada Sultan Abu Bakar. Jadi Rogayah Hanum ni 3 kali pernah berkahwin. Yang pertama dengan Tunku Abdul Majid, dia ada 2 orang anak, Tunku Abdul Aziz yang merupakan Menteri Besar Johor yang kelima dan juga Tunku Abdul Hamid, Ketua Biro Penterjemahan, dan anak Tunku Abdul Hamid ni bernama Tunku Abdul Aziz yang merupakan mantan Chancellor Musim Melaya. Sebab itulah nampak di sini bila mix berkahwin tu nampaklah anak itu cerdik semua kan. Ada sebab Jadi selepas Tunku Abdul Majid meninggal, maka beliau telah berkahwin dengan seorang bernama Syed Abdullah Al-Attas, seorang saudagar daripada Betawi, dan kahwinan ini membawa kepada lahir seorang anak bernama Syed Ali Al-Attas, dan daripada Syed Ali Al-Attas inilah lahirnya Syed Husin Al-Attas, tokoh pemikir cukup hebat. Kan? Itu yang saya katakan di sini memang golongan ini memang hebat kerana kahwinan campur ni. Tetapi ditakdirkan dan satu lagi Syed Nakib Al-Attas, seorang tokoh yang tak asing lagi. Syed Husin Al-Attas, Syed Nakib Al-Attas ni anak kepada Syed Ali Al-Attas dan anak kepada Syed Abdullah Al-Attas yang berkahwin dengan Rogayah Hanum. Kan? Dan setelah itu, setelah ditakdirkan jodoh Rogayah Hanum ni dengan Syed Abdullah Al-Attas ni tak lama kerana dihalang oleh istana lah. Jadi dia telah berkahwin buat kali ketiga dengan Jaafar Muhammad. Pada kahwinan ini telah dikurniakan dengan 7 orang anak, antaranya Datuk Onn Jaafar. Datuk Onn Jaafar ni anak kepada Rogayah Hanum lah, bersama dengan Datuk Jaafar. Dan cucu ni adalah Datuk Husin Onn. Kan? Ni. Jadi ketika lawatan tahun 1879, Sultan Abu Bakar telah dihadiahkan dengan Rogayah Hanum. Dan yang kedua dihadiahkan dengan Khatijah Hanum. Khatijah Hanum ni adalah seorang lagi gundik yang dihadiahkan, dan Khatijah ni berkahwin dengan Sultan Abu Bakar. Tapi 1890-an ditakdirkan mereka berpisah kerana mungkin tak ada anak sebagainya lah. Ini one woman legacy daripada Rogayah Hanum. Tapi orang main tak faham. Rogayah Hanum ni mungkin masa itu telah dibebaskan. Kan? Walaupun statusnya hamba tapi kemudian telah dibebaskan. Ini Datuk Jaafar Muhammad berkahwin dengan Datin Rogayah Hanum, maka melahirkan Rafiq Abdullah, Jamil Osman, Ismail On dan sebagainya. Jadi menunjukkan hebatnya seorang tokoh ni. Yang lain adalah peranan dimainkan oleh Wan Ahmad, Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Ziyad Al-Fatani. Dia dilahirkan di Kampung Sena di Patani, dan dia seorang tokoh yang telah memulakan hubungan antara ulama-ulama ni dengan Turki Osmaniyah. Dia pernah hadir ke persidangan ulama di Istanbul,
Dan ketika di sanalah beliau telah perkenalkan kitab bernama Sabilatul Muhtadin Litafaqquh Fiqh. Kan? Jadi kita nampak di sini ya. Tulisan Muhammad Arsyad Al-Banjari bernama kitab Sabilatul Muhtadin. Dia perkenal kat situ. Kan? Dan dia juga telah menulis kitab Hadiqatul Azhar wa Riyahin yang merupakan kitab sulung yang ada ceritakan tentang sejarah. Kan? Dan yang menariknya adalah ada satu tulisan menyatakan Wan Ahmad bin Muhammad Zaid Al-Fatani ni tahun 1890-an ketika itu dia cuba pindahkan pengaruh Kelantan ni di bawah kerajaan Turki Uthmaniyah masa tu. Dia mungkin ada masalah ke dia nak apa kan, dia nak macam tu. Dan yang ketiga adalah peranan Sultan Abdul Hamid yang kedua hantar misi dakwah ke Jepun. 1888 sebuah kapal bernama Etogul telah melawat Jepun dan kapal ni sebenarnya dihantar oleh Abdul Hamid yang kedua lah. Jadi kapal Etogul ni dalam rangka perjalanan nak pergi ke Jepun, nak mengislamkan orang Jepun dan sebarkan dakwah lah. Tapi ditakdirkan kapal ni karam. Jadi semua anak kapal meninggal masa tu. Okay. Jadi ini perjalanan kapal yang membawa kapal Etogul tadi. Kan, jadi nampak di sini kapal tu dalam perjalanan daripada Johor pergi ke Kemboja, daripada Vietnam terus singgah di beberapa tempat lah kan, terus balik. Ini anak kapal kepada kapal Etogul memang pakaian seperti orang-orang Eropah lah kan. Baik, yang berikutnya adalah peranan dimainkan oleh Jeneral Turki, Konsul Jeneral Turki di Almaju. Baik, Sultan Abdul Hamid yang kedua dalam rangka hendak menyebarkan pengaruh Pan-Islamisme, dia telah wujudkan satu macam cawangan-cawangan Pan-Islamisme lah. Antaranya dia lantik Konsul Jeneral Turki di Alam Melayu ni untuk melemahkan lah. Iaitu Kamil Bey kan. Kamil Bey ni tengok pernah menjadi Konsul Jeneral Turki di Betawi. Betawi ni kat mana? Dekat? Siapa tahu Betawi ni kat mana? Betawi ni dekat Betawi ni lama-lama ya? Indonesia. Indonesia tu luas kat mana tu? Tanah Jawa. Yang tepatnya nama Betawi itu adalah nama lama kepada Jakarta. Ingat ni? Ingat Belajar sejarah kena tahu proses perubahan nama. Kan? Jesselton, dulu Jesselton, selepas merdeka Kota Kinabalu. Dulu Teluk Anson. Kemudian dikenali sebagai Teluk Intan. Kan? Bukit Larut asalnya sebelum kemudian dikenali sebagai Bukit Maxwell. Kan? Nama-nama dia kena tahu, pelajar sejarah kena tahu. Betawi itu adalah nama lama kepada Jakarta. Tapi Kamil Bey ni pernah jadi Jeneral Turki di Betawi 1897 sampai 1899 dan Konsul Jeneral Turki di Singapura tahun 1804. Dan ketika dia jadi Konsul Jeneral Turki di Singapura lah ramai pihak tak setuju, terutamanya pihak Belanda lah. Dia tak setuju dengan pelantikan beliau. Dan ini membawa kepada British pernah menuduh beliau ni terlibat dalam konspirasi anti barat dan meminta ketika itu untuk dia tak terlibat lah. Dan masalah menjadi semakin parah apabila Kamil Bey ni telah berkahwin dengan balu kepada Ustaz Abu Bakar iaitu Sultanah Khatijah Hanum. Jadi ini menyumbang kepada kemarahan lah kan. Dan ini membawa kepada pada masa sama Kamil Bey juga terlibat dalam membantu Wakil Riau iaitu Raja Ali Kelana untuk jumpa dengan Kamil Bey di Singapura untuk dapatkan bantuan Turki ketika itu. Raja Ali Kelana ketika itu berdepan dengan masalah untuk dapatkan semula takhta dia. Jadi apa dia buat ialah dia telah jumpa Kamil Bey dengan harapan Kamil Bey ni boleh bantu dari segi tenteraan dan sebagainya. Dan pada masa sama ada juga peranan dimainkan oleh akhbar dan majalah. Kan untuk mengembangkan idea Pan-Islamisme itu dengan contohnya majalah Jajahan Melayu yang diterbitkan tahun 1896.
Ada dipaparkan dalam majalah tadi, sebelum Perang Dunia Pertama, orang Turki adalah bangsa yang kuat dan kekalahan Turki dalam Perang Dunia Pertama ni dianggap seumpama seperti hampir kiamat. Siapa yang dalam jajahan Melayu juga disebut bahawa siapa yang mahu mengalahkan Turki seolah-olah macam bermimpi di siang hari. Ini adalah beberapa petikan akhbar yang telah dipetik daripada majalah Jajahan Melayu. Yang kedua adalah Lingkungan Bulan. Lingkungan Bulan ni satu lagi majalah yang tahun 1900. Dan Cahaya Pulau Pinang keluaran 1900 juga. Dan ramailah menceritakan banyak kisah berkenaan dengan Turki. Selain Cahaya Pulau Pinang dalam keluaran 1900 ada ceritakan tentang orang Turki dan Sultan Abdul Hamid yang kedua, apa sumbangan mereka. Dan yang lain tak buka adalah Al-Imam lah. Ini memang tak dapat nafi lah, memang jelas pengaruh dia dan kedudukan dia lah. Okey, jadi itu saja daripada saya. Saya cuba habiskan awal hari ini. Jadi pelajar boleh buat bacaan lanjut lah untuk topik ni. Memang panjang topik ni sebenarnya, tapi saya cuba habiskan awal. Yang penting adalah pelajar kena faham berkenaan apa? Berkenaan sebenarnya pengaruh Turki Osmaniyah ini, pengaruh Pan-Islamisme ini adalah gambaran penghormatan orang-orang Melayu kepada Turki Osmaniyah. Kenapa? Sebab orang Melayu dalam circle yang awal saya disebut bahawa mereka menghormati institusi beraja di tanah Melayu. Pada masa sama, mereka juga tahu jauh di sana, di Turki, dia ada satu apa dipanggil sebagai kerajaan yang kuat, iaitu kerajaan Turki Osmaniyah. Jadi daripada sana, orang Melayu pun faham tentang konteks apa. Apa dipanggil sebagai konsep politik. Orang Melayu mula faham bahawa jauh dalam lingkungan politik semasa ketika itu, ada juga kerajaan yang hebat jauh di sana dan daripada sana mereka mula faham tentang politik. Kan? Ini yang pelajar kena faham. Dan pelajar juga kena faham bagaimana dalam rangka Sultan Abdul Hamid kedua hendak sebarkan pengaruh Pan-Islamisme, maka Sultan Abdul Hamid telah gunakan pelbagai pendekatan. Adanya cawangan Turki lah, Osmaniyah, di Betawi, di Singapura dan sebagainya ada. Dan pelajar juga kena faham bahawa pengaruh Pan-Islamisme ni boleh tersebar dalam banyak keadaan lah. Ada melalui akhbar, peranan konsul sebagainya. Yang penting adalah bagaimana pelajar menerima bahawa salah satu daripada pengaruh Timur Tengah yang kuat dalam sejarah di Tanah Melayu adalah pengaruh daripada Turki, kan, sebagai pembuka kepada minat orang Melayu terhadap politik, kan. Ini yang pelajar paling kena faham. Yang lain tu kena baca bacaan tambahan lah. Segalakan boleh baca buku tulisan Ermi Aziati, Turki Osmaniyah tu baik sangat buku tu, detail, kan. Siapa yang kena buat soalan ni kena ready lah, ready berkenaan dengan buku dan